ada ketumbuhan dekat belakang lutut tu, ada cyst. Saya buat operation. Lepas operation tu saya rasa kaki saya sakit sangat. Kalau dulu berdiri mengajar memang biasalah kan, penat. Jadi bila buat operation lagi sakit. Saya sampai tak boleh berjalan. Bila? Tahun ni 2020 bulan 3. Bulan 2 bulan 3 macam tu lah. Jadi bila saya lepas operation tu 4-5 bulan saya sakit lah, tak boleh berjalan. Bila tak boleh berjalan, dah macam-macam ubat lah makan kan. Dengan operation dia punya cyst tu dekat mana? Dekat belakang lutut. Belakang lutut. Jadi saya pakai ni lah untuk menahan sakit saya selama ni, dengan pakai wheelchair. Bila pergi bilik air, pergi dapur pakai wheelchair, duduk atau wheelchair. Jadi bila time dah habis masak dah apa, rehat lah, baring rehat lah, tak boleh ke mana pun. Bela anak anaknya accident pula tu kan. Dia dengan kaki yang sakit, memanglah masalah. Jadi bila dah dapat stokin ni kan, saya pakai baru seminggu ni. Bangun tidur seluar. Bangun tidur ni alhamdulillah lah, saya dah tak payah berpegang-pegang, tak payah apa, boleh bangun dengan senang. Kalau rasa lega. Dulu tak, mesti nak pegang-pegang. Lepas tu pakai ni dulu, gegat ni kan, pakai menahan kat lutut, baru boleh bangun. Sekarang alhamdulillah. Bangun pagi rasa okey lah lututnya tu. Makcik dah pakai berapa lama seluar Aurora ni? Seminggu. Baru seminggu. Seminggu lah. Seminggu saya baru pakai. Alhamdulillah. Okey, tadi makcik ada kongsi dengan Lily pasal yang apa, sakit keras dekat tapak kaki tu apa? Itulah, dekat tapak kaki saya sebelah kiri ni ada macam tumbuh juga. Mungkin agaknya saya punya cyst tu ada menumbuh kat situ lah. Tapi saya belum cek doktor lagi. Bila saya pakai seluar ni, saya akan lebihkan ke tapak kaki kan. Rasa keras tu dah tak rasa sakit lagi. Dulu keras tu sakit. Ni dah sakit. Sakit masa bila tu? Alhamdulillah sakit. Bila jalan pun sakit. Tapi ni dah tak rasa sakit. Saya picit-picit pun dia dah tak ada rasa besar dia punya biji tu. Dulu macam besar, macam buli tu. Ini dah tak. Ini dah tak rasa sakit. Tekan pun dah tak rasa sakit. Alhamdulillah. Jadi nak tanya makcik pakai sehari berapa jam? Agak-agak lah seluar ni sebab dah sampai pukul 10 malam sampai bangun pagi tu pukul 5 pagi kena bangun. Dalam macam tu lah, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 8 jam. Okey, pagi memang tak pakai. Langsung tak pakai. Tapi dapat 8 jam. Jadi memang makcik pakai seminggu ni, sebelah malam memang pakai. Lepas tu siang yang tak pakai. Tapi tak tahu kata solusi boleh pakai malam je. Jadi saya tak tahu siang pun boleh pakai. Okey, tak apa. Sebenarnya dia dapat kan, baru tahu. Tak apa. Okey, sebenarnya dia membantu peredaran darah kita. Jadi dia tak ada apa had kita nak pakai malam ke siang. Lebih lama makcik pakai pun sebenarnya makcik akan dapat manfaat teknologi dia tu lah. Dapat bantu makcik punya kesihatan peredaran darah dengan kaki lah. Okey, jadi katalah kalau ada kawan-kawan yang menonton makcik ke, orang yang kenal makcik ataupun siapa-siapa je yang ada masalah sakit-sakit kaki lutut ni, apa saranan makcik pada diorang tentang seluar Aurora dengan Kodenshi ni? Saranan saya, baik cubalah pakai, pasal rasa. Kita akan rasa sendiri. Bila kita pakai, kita dengar je orang cakap yang tak guna. Bila kita rasa, pakai sendiri, kita akan rasa badan kita rasa macam lega lah. Kaki-kaki yang sakit tu tak rasa sakit. Memang masa mula-mula anak makcik bawa ni seluar ni hadiah daripada anak makcik tau. Anak makcik belikan makcik, alhamdulillah. Jadi masa mula-mula dia bawa balik seluar tu, makcik terlintas tak, kenapa nak kena pakai seluar ni kan? Saya tengok apa benda seluar ni, dah lah kecut, dah kecil macam gitu, boleh ke masuk? Macam tu. Tapi cubalah kan. Dia kata bagus kan, cuba pakai je lah. Ketak-ketak pun tarik lah juga pakai. Jadi bila dah pakai tu dapat rasa lah macam mana dia punya kebaikannya tu. Bila dah pakai nampak mula-mula macam kecut, tapi dah pakai tu dia boleh kembang. Selesa tak? Alhamdulillah. Panas tak makcik? Tak rasa apa pun. Okey, boleh tak makcik share sikit? Saya difahamkan makcik ada pakaikan stokin yang Solihin belikan untuk abang dia. Ada manfaat tak? Alhamdulillah ada. Pasal itu hari saya pegang kaki dia sebelah kiri tu, dia sekarang
abang dia accident ni dah pandai golek gitu kan. Kalau dulu sekali golek, sekarang dah 4-5 kali golek. Jadi kaki dia sebelah kiri tu sejuk, daripada peha sampai ke bawah sejuk. Bila saya pakaikan ni baru 1 hari je, peha dengan betis dia dah tak sejuk, timbang dekat bahagian kaki, pergelangan kaki sampai ke bawah. Jadi dah nampak lah kesannya. Baru pakai hari ni? Baru 1 hari ni. Pasal stokin ni ayah dia tak pakai, jadi saya bagi pakai. Solin kata cuba suruh Firdaus pakai. Alhamdulillah. Syukur. Tak apa, makcik teruskan je. Mudah-mudahan dapat manfaat pada abang, anak makcik Firdaus. Lepas tu makcik pun teruskan pakai seluar ni. Mana tahu nanti akan lebih baik lagi kesihatan makcik. Okey. Terima kasih makcik sebab supporting, nak share testimoni petang ni. Kita dah pakai, kita dapat rasa kan. Kalau kita tak share, rugilah. Biar orang lain biar orang lain cubalah. Kalau ada sakit kan, meringankan sakit, kita boleh buat kerja banyak.